Tuan-tuan dan puan-puan, besok pagi Yang Berhormat Nurul akan pergi file saman kepada Ketua Polis Negara. Besok atau lusa Menteri Azalina akan bawa usul di Dewan Rakyat supaya dihadapkan YB Nurul ke jawatan kuasa hak dan istimewa ahli parlimen. Alasan mereka ialah tuduhan kepada YB Nurul tentang gambar dia dengan Princess Kiram daripada Sulu. Tapi sebenarnya itu cuma alasan. That is only an excuse. Sebab sebenar ialah dua saja. Sebab yang pertama ialah kalau boleh semua ahli parlimen daripada pembangkang, termasuklah Wabinga ke siapa saja ke, silap sikit saja cakap. Tak silap pun dia kata silap. Ya. Tak cakap pun dia kata ada cakap. Cakap lebih sikit, cakap silap sikit. Kalau boleh dia mau gantung daripada jadi ahli parlimen. Itu saja. Itu saja. Dulu dia gantung Lim Kit Siang. Sekarang dia nak gantung YB Nurul. Sebab dia nak gantung kerana dia nak kurangkan jumlah undi ahli parlimen dalam Dewan Rakyat yang datang daripada pembangkang. Sebab dia takut, manalah tahu nanti kalau ramai orang yang dalam Dewan Rakyat, walaupun majoriti Barisan Nasional, tapi dia pun tak tentu tau. Dia pun tak tentu dengan dia punya ahli parlimen. Dia tak tidur malam sebab, ayo ini saya punya MP ini macam mana? Ini ahli parlimen saya macam mana? Belum tentu. Masa kita undi untuk bajet, kita dapat 3 undi bonus daripada ahli parlimen PAS. Itu ahli parlimen UMNO belum buka mata lagi. So dia takut satu hari nanti dalam parlimen, walaupun secara official BN ada majority, tetapi dia takut. Dia takut mana tahu nanti undi tak percaya atau undi-undi yang lain, he will be in trouble. Sebab itu sekarang semua ahli parlimen daripada Pakatan Harapan sedang di-escort for security reason. Tapi sebenarnya dia nak ambil saja. Macam tadi dia tengok YB dengan Komeng. Wah, itu cakap banyak bahaya punya. Silap-silap lepas ni pun kena lagi. Tapi dia sudah veteran mah. Tujuan dia cuma satu saja, yakni kurangkan pembangkang dalam Dewan Rakyat. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua ialah dia tak boleh jawab soalan-soalan yang ditanya oleh wakil-wakil rakyat daripada parti pembangkang. Tuan-tuan ingat tak? Satu hari dulu, ada satu perhimpunan dibuat di PWTC. Satu perhimpunan yang penting untuk rakyat. Satu perhimpunan untuk menjawab tentang 1MDB. Yang buat perhimpunan itu, yang buat mesyuarat itu ialah ahli-ahli UMNO. Ada seorang lawyer, Datuk Khairul daripada Johor, dia orang UMNO. Dia yang organize satu program di PWTC. Nama program itu sangat cantik. Nothing to hide. Ingat tak? Kita semua tunggu. Ini program yang sangat bagus. Perdana Menteri Najib setuju untuk hadir sebab dia kata nothing to hide. Pagi perhimpunan itu, Dr. Mahathir tiba-tiba datang.
Dr. Mahathir kata Najib has something to hide. Apa jadi pada Datuk Najib? Dia suruh orang buat kacau-kacau sikit. Ketua Polis Negara pun advise dekat dia, "Sir, it is in your, for the security reason, untuk mengelakkan kekacauan dan kegangguan. Sir, it is my advice that you should not go to PWTC." Datuk Najib pun tak pergi sebab I must hide. Itu saja. 1MDB is the greatest scandal. It is the mother of all scandal. Orang UMNO ramai yang tak tahan. Sebab itulah saya berhijrah meninggalkan UMNO. Dia pakai transformasi. Saudara, kalau orang surat khabar, dia kata, you can make mistake in your newspaper, but you cannot make first page mistake. Kalau first page mistake, out you go. Ya. Bagi orang Islam, kita tahulah semua orang buat dosa, Kak. Ada tak kita tahu buat dosa, Kak? Ada. Akak tak ada dosa, Kak? Jangan, Kak. Anda biasa buat dosa, tapi orang Islam dia pun faham ada dosa kecil, ada dosa besar. 2.6 billion dan 1MDB dosa sangat besar. Tak boleh dimaafkan. Dan sekarang kita tunggulah. Kita tunggu dia punya keputusan penyiasatan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak percaya kepada penyiasatan itu? Kalau dalam masa 1 hari, seorang Perdana Menteri boleh pecat seorang menteri, pecat seorang timbalan Perdana Menteri, pecat seorang pegawai negara, tukar 2 orang pegawai SPRM, pegawai Special Branch pun tukar dengan kebetulan. Saya kata kebetulan. Tingkat 9 dan tingkat 10 Bukit Aman pun terbakar juga hari yang sama. Saya kata kebetulan, nanti kena akta hasutan. Kebetulan. Tapi YB Tian Chua dengan Nga ni selalu dah kebetulan pun kena juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya apa yang berlaku ialah macam cerita ABCD lah. Saya selalu dengan kawan-kawan saya kata ini kes 1MDB ini sangat kompleks. Tetapi mudah difahami seperti cerita ABCD. A beli bangunan daripada B dengan harga yang lebih tinggi daripada market price. Supaya supaya dapat duit atas jualan bangunan itu, boleh bagi derma kepada C. A beli bangunan daripada B at a higher than market price value, so that the money can be donated to C. C adalah adik-beradik ke, isteri-isteri ke, anak ke, kepada A dan B lah. Ya. Kemudian orang semua marah. Kenapa jual harga above pasaran? Kenapa jual sedangkan you are in the board of both companies? Ini conflict of interest. Tuan-tuan, dia tak faham conflict of interest. Ya. Ini tak ikut rule of law. Tuan-tuan dan puan-puan, dia pun tak faham rule of law. Ini rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu lagi dia tak faham. Ya. Tapi orang marah kerana jual bangunan dengan harga yang tinggi dan bagi derma kepada C. Dia kata,
give me time. Inilah story dia. Give me time. 6 months. After 3 months, give me more time. 6 months. After another 6 months, 6 months, 6 months. Dia punya mathematics special. 6 months, 6 months. Sebab apa nak tunggu 6 months? Nak tunggu harga bangunan betul-betul naik. Kemudian bangunan itu dijual kepada D dengan mendapat keuntungan beberapa persen. Kemudian A dan B cakap kepada rakyat, wahai rakyat Malaysia sekalian, kenapa nak bising-bising soal saya beli bangunan atau dia jual bangunan dengan harga yang tinggi? Why talk about conflict of interest? Why discuss about rule of law? Apa ini cakap pasal corruption? Sekarang kita sudah jual bangunan itu, untung mah. Okay, what is the problem? Inilah 1MDB. Dia cuma buy time, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dia harap satu hari dia dapat sedikit keuntungan, dia bagi tahu kepada rakyat. Tetapi saya tahu, tuan-tuan tahu, rakyat Malaysia bukan bodoh. Dan sebab itu kita mau Najib undur sekarang juga.